Cik Amar, ini adalah koleksi Fazura X Jekyll yang mana dipakai oleh Cik Apple. Dan juga baju Melayu Cik Amar pakai ni adalah berharga RM129 saja. Sehingga samping ni saya tak berapa sure sebab banyak sangat design. Tapi kita tolak tepi, yang penting baju Melayu 129 cuma samping. Yang paling penting sekali, bila kita boleh makan nasi minyak. Itu tak ada dalam plan lah. Itu dia macam surprise je. Bos memang pernah nak surprise. Ya, betul. 3, 4. Itu keluarga pihak lelaki ya. Untuk kita ayah kepada pengantin perempuan untuk bicara dengan kita. Okey. Ni tak boleh guna ke apa? Muka tak salah je plot twist dia. Okey, jom. Baju sama colour. Betul-betul boleh switch lah. Maknanya hari ni bukan saja kita meraihkan duta-duta, kita juga meraihkan pengantin baru. Olok-olok. Pengantin baru olok-olok. Amin. Amin. Ni dia. Mana boleh mengelak, semua kena. Bagilah sikit sepatah dua kata. Silakan. Cik Apple start. 3, 4 Cik Apple. Ada lagu ni? Bagi cakap dulu. Okey. 3, 2, 1. Assalamualaikum semua. Terima kasih semua yang datang hari ni, yang dari Johor, dari Singapura, dari Brunei, dari mana lagi mah? Zimbabwe. Zimbabwe. Wow. Cik Apple lucu lah sekarang. Daripada main international. Okey, lepas tu sayang. Lepas tu Zimbabwe lagi. Tak, mata tengok Cik Apple lah, nak tengok dia kenapa? Mata nak tengok Cik Apple lah. Kak Manusia je tu. Okay, honestly Jekyll ni lengkap. Ada kain, baju, pakaian sekeluarga, semua ada. Harga pun berpatutan, kualiti pun memang padu. Yang penting sedondon. Yang penting sedondon. Lepas tu, design baju 2026 pun banyak cantik dan banyak pilihan. Korang jangan lupa tahun ni mendunia bersama-sama dengan Jekyll, okey? Okey. Amak. Mak cakap. Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih yang hadir, orang Johor, Singapura dan seluruh planet. orang daripada Malaysia. Penusuk baru. Ya, betul. Doakan kami. Doakan kami semua. Paparan sikit lah. Okay, dapatkan semua koleksi baju-baju Jekyll, semua design yang cantik, baju yang berkualiti, harga pun yang berpatutan. Selamat bershopping semua. Ya. Selamat apa? Selamat. Silap lah kau. Okey. Apple dengan apa ni macam pet. Seorang Zimbabwe, seorang planet. International juga lah. Tu, apa-apa kita dah siap dah pegang mic dah tu. Saya sebenarnya nak bagi pada kita punya ahli baru kita lah. Ya. Sebab tahun lepas kan dia tak bersama kita bagi mukadimah. Saya baca ucapan tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang sudi meluangkan masa pada hari ini bersama dengan duta-duta Jekyll. Saya berbesar hati dan terasa riak kerana tahun ini saya dapat bersama-sama dengan anggota senario. Maklumlah, tahun lepas saya sedang di negeri Arab Saudi belajar menjabung PhD. Jadi
Jadi tahun ini sekali lagi saya terima kasih juga kepada Bos Jacob kerana yakin. Sekarang dah boleh panggil doktor. Dah boleh panggil doktor. Ada polis tak sih? Tak ada. Terima kasih sekali lagi. Jelas sebagai adik bongsu dalam ahli senario, tentulah berasa bangga kerana jelah kita sebelum ni saya hanya